Nak tahu cerita Selangor? Jom. Kali ini kita cerita Jiran Selangor. Aisyah Retno ni sebenarnya anak kelahiran Kuala Lumpur. Lahir pada tahun 2000, belajar dekat Universiti Malaya, ambil bidang ekonomi. Tapi, passion dia memang dalam muzik. Dia start bernyanyi sekitar 2018. Nama dia mula naik bila masuk Vocal Mania. Lepas tu Big Stage. Dari situ, orang start kenal suara dia yang unik ni. Yang best pasal dia, suara dia lembut. Tapi ada feel. Jenis yang kau dengar sekali, terus melekat dekat kepala otak. And sekarang ni, dia tengah viral lagu raya tau. Kalau dengar lagu ni, mesti korang akan tahu. Tahun 2024, Ketipak Ketipung Raya. Dengar je lagu tu, terus terbayang suasana malam raya, balik kampung, lampu kelap-kelip. Semua datang sekali. Lepas tu ramai orang guna dekat TikTok untuk buat trend. Tahun lepas pula, dia jadi komposer untuk lagu penyanyi nombor 1 Malaysia tau. Dalam lagu, Raya Nak Ke Mana? Sedap gila dengar alunan suara Tok T bila digandingkan dengan karya Aisyah Retno. Lepas tu tahun ni, dia come out dengan lagu baru, iaitu Jodoh Lebaran. Yang ini padu gila, babe. Ramai orang guna lagu ni untuk buat konten raya. Konten bersama family, konten OOTD raya. Siap ada trend slow motion jalan-jalan tu lagi. Sebabkan melodi dia senang lekat, chorus dia pun memang kena dengan suasana raya. Itu yang terus viral tu. Aisyah Retno ni memang ada aura dia tersendiri. Dia tak perlu pun try hard untuk jadi someone else. Vibe dia tu memang sampai. Sebab tu lagu dia bukan sekadar dengar, tapi kau boleh rasa raya tu sekali. Jangan lupa like, follow dan share video ini.